Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya kita dapat lagi bersama-sama dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah terbitan daripada Farwahida Aziz. Alhamdulillah juga untuk kali ini, minggu lepas kita dah berbincang berkenaan dengan siwak ataupun bersugi. Jadi untuk kali ini juga kita nak terus untuk topik yang seterusnya dan kita bawakan untuk anda semua pada hari ini, iaitu kita bersama yang berbahagia Tuan Syekh Nazrul. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sihat Tuan Syekh? Alhamdulillah. Jumpa sihat. lagi di minggu ketiga kita. Ya. Alhamdulillah. Masya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Okey, Tuan Syekh, mungkin juga kita macam minggu lepas kita dah tahu berkenaan dengan miswak dan sebagainya kan. Nah. Jadi antara sunnah-sunnah, kalau ikut sunnah Rasulullah SAW ni banyak Ya. yang ditinggalkan untuk kita, senyuman dan sebagainya. Tapi untuk kali ini kita nak membincangkan ataupun nak membicarakan berkaitan dengan memakai wangi-wangian. Ini juga antara satu sunnah Ya. juga. Jadi kalau kata Rasulullah SAW ketika dulu memakai wangi-wangian ni untuk pergi beribadat. Ya. Kan? Jadi untuk kita ketika ini juga untuk memakai wangi-wangian pun dianjurkan dan kita nak mengikut sunnah Rasulullah SAW, insya-Allah. Jadi mungkin kita nak tahu sedikit untuk mukadimah yang akan dibawakan oleh Tuan Syekh. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkenaan dengan berwangi-wangian. Ya. Dan ini adalah merupakan salah satu perkara yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaruddu at-tiba. Sayyidina Anas mengatakan Rasulullah tidak pernah menolak wangian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tiba. Nabi sangat menyukai dengan wangian. Dan disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum, disukakan kepadaku dengan dunia kalian an-nisa'u wat-tib, iaitu wanita, iaitu dengan makna isteri dan juga wangian. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mataku itu adalah dalam solat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita belajar dalam sirah, dalam syama'il, sedia maklum bahawa baginda adalah merupakan sewangi-wangi makhluk Allah Ta'ala. Sehingga baginda ketika melalui mana-mana jalan akan diketahui bahawa baginda melalui jalan tersebut kerana wangian khas yang keluar daripada tubuh Nabi. Pun begitu, baginda sangat menyukai wangian. Kalau kita badan dah wangi, selesai. Tak. Nabi kita Muhammad badannya sedia dalam keadaan wangi. Peluh baginda Nabi diambil oleh Sayyidatina Ummu Sulaim untuk mewangikan minyak wangi mereka. Jadi peluh Nabi dijadikan wangian oleh mereka. Baik, bagaimana dengan dalam keadaan begitu sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap juga menggunakan wangian. Dan dua wangian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah al-misk dan juga ud. Dua wangian ni yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada satu di bahasa disebut oleh para ulama dengan makna qultah, iaitu minyak wangi campuran. Ada ud dalam tu dan pelbagai jenis campuran wangian yang menyebabkan keluar aroma yang sangat luar biasa. Ini disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harganya mahal. Dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ataupun menunjukkan kepada kita tentang khisal ataupun akhlak seorang mukmin ketika mana bersama dengan orang ramai dan juga bersama dengan diri sendiri, bersama dengan isteri, bersama dengan keluarga dan seumpama dengannya, agar mengelakkan seorang tadi daripada bau yang tidak senang. Dengan keadaan baginda Nabi adalah sewangi-wangi makhluk Allah Ta'ala. Nanti kita akan ceritakan bagaimana ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipeluk oleh Nabi sehingga menyebabkan badannya berbau wangi sehingga beliau wafat. Ini ada ceritanya, nanti kita akan sebutkan kisah tersebut. Dan Ibnul Qayyim di dalam sebahagian kitabnya mengatakan bahawa wangian ini, wangian yang bagus ini adalah merupakan ghidha'ur ruh. Ianya makanan kepada ruh. Karena ia akan menyebabkan timbulnya kekuatan, dan kemudian dengan kekuatan dalam ruh kita ini akan bertambah dengan adanya wangian. Karena itu kita suka dengan wangi-wangian. Dan ini berbeza dengan kelompok jin yang mereka menyukai dengan bau-bauan yang tidak senang.
iaitu bau-bauan yang busuk dan seumpama dengannya, membezakan kita dengan mereka. Maka baginda Nabi menunjukkan contoh untuk kita melakukan dan mengambil wangi-wangian yang bagus untuk tubuh kita. InsyaAllah. Baik, kita berehat seketika dan selepas ini kita akan sambung semula untuk topik kita pada hari ini, wangi-wangian. Jadi insyaAllah terus kekal bersama kami dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah, kembali semula dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah yang telah diterbitkan oleh Farwad Aziz. Dan untuk ketika ini kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul Abdul Nasir, iaitu Mudir Zawiyah Nasriyah, juga merupakan Fellow Nadwah Ulama dan Intelektual Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Alhamdulillah. Jadi kepada anda semua juga yang sedang menonton dan juga dengarkan kami ketika ini, jangan lupa untuk anda kongsikan kepada rakan-rakan anda untuk kita sama-sama dapatkan ilmu yang kita sampaikan lagi oleh berbahagia Tuan Syekh, insya-Allah. Tadi pun kita dah bincang berkenaan dengan mukadimah berkenaan dengan memakai wangi-wangian. Jadi juga kita nak tahu lebih lanjut lagi Tuan Syekh berkaitan dengan adab dan juga niat memakai wangi-wangian ni. Ada juga, adakah sunnah ni juga terpakai kepada kaum wanita untuk memakai wangi-wangian di luar, tetapi bukan dalam rumah untuk suami, tapi makan di luar? Apakah hukumnya, insya-Allah? Tuan Syekh, silakan. Baik, di antara adab ketika berwangi-wangian disebutkan oleh Sayyid Muhammad Amin Al-Aidrus, yang merupakan murid kepada Habib Zain bin Sumit, dalam kitabnya berkenaan dengan Kitabul Adab. Beliau mengatakan salah satu antara adab-adab ketika memakai minyak wangi, yang pertama ialah disunnahkan bagi golongan lelaki memilih wangian yang warnanya agak sedikit pudar dan aromanya kuat, dan ianya bertentangan dengan wanita. Wanita warnanya cerah, aromanya kurang. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW, inna tibar rijali, sesungguhnya wangian bagi lelaki itu ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu, yang zahir warnanya, yang jelas aromanya, tetapi warnanya kurang. Wa tibun nisa'i ma zahara launuhu, manakala wangian bagi wanita pula ialah yang zahara launuhu, yang zahir warnanya, wa khafiya rihuhu, yang bau aromanya kurang. Ini hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Itu yang pertama. Nanti kita akan bahas hukum berkenaan dengan minyak wangi ini. Bagaimana hukum-hukumnya nanti kita akan bahas selepas ini. Kemudian yang kedua, membaca doa ketika mana kita berwangi-wangian. Itu doanya, Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishul akhirah. Allahumma kama an'amta fazid. Ya Allah, ya Tuhanku, seperti mana Engkau telah nikmatkan kami dengan ini, tambahkanlah ya Allah. Tetapi la aisha illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan yang bahagia melainkan kehidupan di akhirat. Jadi kita minta tambahan dengan wangian tersebut, khususnya tambahan nanti di akhirat, insya-Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Imam, riwayat daripada Nabi SAW yang dinukilkan oleh Al-Habib Zain dalam Nujumuz Zahirah, kata beliau, anna man qalaha 'inda shammit tib, sesiapa yang membaca doa tadi, Allahumma kama an'amta fazid la aisha illa aishul akhirah, dibaca doa tadi ketika mencium bauan wangi, ghufira lahu ma taqaddama minhu min dhanbi, ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosanya yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, yang akan datang. Jadi ini amalan yang besar, hanya dengan sekadar syammut tib, membau bauan dan membaca doa tadi. Kemudian yang ketiga, diniatkan dengan niat-niat yang baik ketika berwangi-wangian. Di antara niat-niat yang perlu kita hadirkan untuk kita berwangi-wangian ialah yang pertama, mengikuti sunnah Nabi SAW. Niat yang itu dulu, niat mengikuti Rasulullah, terutamanya waktu nak pergi solat Jumaat. Yang kedua, mengagungkan masjid Allah Ta'ala dengan wangian. Yang ketiga, mengagungkan para muslimun dengan yang berada dalam masjid. Jadi memuliakan orang yang berada bersama dengan kita ialah dengan kita menjaga bau badan kita. Yang keempat, memberikan aroma yang harum kepada orang yang bersama dengan kita. Niat itu. Yang kelima, menutupi aroma yang tidak baik pada tubuh kita. Jadi ini lebih-lebih lagi
disuruh kita berwangi-wangian. Tapi saya kalau kentut depan orang lagi tak boleh lah. Yang seterusnya, agar orang lain tidak menjadikan dirinya sebagai bahan perbicaraan. Mana orang bincang, apa ni, bau busuk ni orang ni. Jadi tak mau perbicaraan tadi menyebabkan jadi bahan umpatan. Dan kita penyebab kepada dosa orang lain nanti. Orang akan mengumpat kita, dan ini menyebabkan dosa kepada orang lain. Dan yang keenam, menguatkan akal fikiran kita. Ini menghadirkan niat-niat yang baik ni sangat dituntut dalam amalan yang kita lakukan. Yang seterusnya, sebahagian para masyayikh membacakan salawat khas ketika memakai wangian, iaitu salawat yang ditulis oleh Al-Habib Hasan bin Muhammad Fada'ak Al-Makki rahimahullahu ta'ala, dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin at-tayyibil mutayyab al-habibil mustafa al-muqarrab wa ala alihi wa sahbihi salatan tuniluna biha kulla maqsadin wa matlab. Dibacakan salawat tersebut ketika mana berwangi-wangian. Kemudian tidak ada maksud yang kelima, adab kita yang kelima, iaitu tidak menggunakan wangian pada waktu yang dilarang oleh syarak. Khususnya pada waktu ketika berihram haji dan umrah. Ataupun kerana hukumnya haram. Dan kepada wanita yang sedang menjalankan ihdad. Ihdad, apa makna ihdad? Iaitu meninggalkan alat kecantikan bagi seorang isteri ketika mana suaminya meninggal dunia. Maksudnya ketika berkabung. Jadi hukumnya adalah haram memakai wangian pada ketika tersebut. Jadi yang ketiga, ketika sedang berpuasa, kerana hukumnya makruh memakai wangian. Yang keenam, disebutkan adabnya ialah tidak menolak pemberian minyak wangi daripada seseorang. Tak menolak. Kerana Nabi la yaruddu tiba. Nabi tidak menolak wangian sama sekali. Kerana tib ini, wangian ni adalah merupakan nikmat. Seorang menolak seolah-olah dia menolak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian seterusnya, sebaiknya untuk kita memilih tidak memakai wangian yang beralkohol. Walaupun alkohol tadi berlaku berbincangan di kalangan ulama. Bukan alkohol yang masuk dalam arak, tapi alkohol yang masuk ke dalam minyak wangi ini berlaku perbincangan, maka elakkan ketika melakukan solat. Yang ketujuh, tidak memberikan minyak wangi kepada orang yang belum menikah. Kenapa? Kerana dikhatiri akan menyebabkan nafsunya meningkat. Yang kesembilan, iaitu tidak memakai minyak wangi ketika berpuasa. Ketika sedang berpuasa, kita dah sebut tadi hukumnya makruh. Dan ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab kita Syafi'i. Cuma mengikut pandangan Al-Imam Ba Makhramah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tetap sunnah memakai minyak wangi pada hari berpuasa ketika untuk kita melakukan solat Jumaat. Ini yang dibahaskan oleh Al-Imam tentang adab-adab ketika mana kita melakukan amalan berwangi-wangian. Dan ni disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj tentang perkara tersebut, dan ianya diamalkan dan juga dilakukan oleh para a'immah, para salihin. Jadi itu sebahagian daripada adab-adabnya yang kita boleh laksanakan. Dan selain daripada itu, Nabi kita Muhammad akan mempersiapkan wangian pada penghujung malam. Nabi akan persiapkan dulu. Dan ketika Nabi masuk ke dalam tandas, Nabi mandi, kemudian Nabi akan berwuduk, Nabi keluar, Nabi akan meminta wangian. Ini sunnah. Jadi kita elok dalam bilik kita tu siap dah minyak-minyak wangi ni untuk kita keluar daripada bilik mandi tadi, dan kita berwangi-wangian pada waktu tersebut seperti yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi memulakan di mana? Kata guru saya Maulana Syekh Yusri hafizahullah, ketika seorang menyerahkan wangian kepada kamu, maka berikan tanganmu. Tanganmu, dan kemudian diletakkan wangian di sini. Kerana ini akan lebih kekal warnanya, baunya. Kemudian dihidu, ditarik hiduan, bau dulu. Kerana ia akan ghiza'ur ruh, wangian yang sedap tadi. Kemudian diletakkan di belakang telinga kita. Ni di sini dan di sini. Dan kemudian disapukan di janggut kita. Dan Nabi kita Muhammad juga menyapukannya di kepalanya, di rambutnya Nabi SAW. Selain pada di seluruh tubuh baginda Nabi. Tapi cara yang ditunjukkan oleh guru kami tadi, itu adalah salah satu cara yang digunakan dan diamalkan oleh para masyayikh dan para alim ulama. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik.
InsyaAllah kepada anda semua terus tonton kami dan juga dengarkan sehingga penghujungnya. Dan selepas ni ada lagi kita nak kupaskan lagi berkenaan dengan memakai wangi-wangian ni, insyaAllah. Jadi yang baru saja menonton kami, teruskan menonton sehingga penghujung. Dan yang belum lagi bersama kami, dan bolehlah maklum kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama menonton kami sehingga penghujung nanti, insyaAllah ada kupasan yang menarik kita kongsikan untuk anda semua. Topik kita hari ini berkenaan dengan memakai wangi-wangian. Kita berehat seketika, terus bersama kami selepas ini dalam Jom Ikut Sunnah. Terima kasih kepada anda semua. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus dalam rancangan Jom Ikut Sunnah ketika ini dan kita berada di jam terakhir dah ketika ini. Alhamdulillah. Jadi apapun kepada anda semua, terus menonton sehingga penghujungnya. Sebab apa, kita juga nak kongsikan lagi berkenaan dengan memakai wangi-wangian yang akan disampaikan oleh bahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul Abdul Nasir berkenaan dengan memakai wangi-wangian. Jadi kepada anda semua juga jangan lupa untuk kongsikan media sosial Kedah FM kepada rakan-rakan anda, insyaAllah. Baik, Tuan Syekh, tadi kita dah tahu dah berkenaan dengan niat, adab dan sebagainya. Jadi hukum berkenaan dengan memakai wangi-wangian bagi lelaki dan juga bagi wanita. Kalau kita tahu mungkin juga jadi wanita memakai wangian di luar berlebihan mungkin akan menjadi sesuatu tarikan kepada lelaki. Jadi mungkin juga ada sedikit untuk nak diberikan pencerahan berkenaan memakai wangian ni bagi kaum wanita dan juga lelaki lebih detail, insyaAllah. Hukum berkenaan dengan penggunaan wangian ini ada dua bahagian. Ya. Iaitu yang pertama bahagian untuk lelaki. Yang kedua hukum untuk wanita. Ya. Kerana syarak tidak meninggalkan walau sekecil perkara dalam penerangannya terhadap umat Nabi SAW. Bagi kaum lelaki, ini bahagian pertama, hukum memakai wangian adalah sunnah. Ya. Terutamanya pada waktu-waktu yang mulia yang kita sebutkan seperti hadir majlis ta'lim, hadir majlis ilmu, bertemu dengan para ulama, menghadiri solat Jumaat dan seumpama dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum bagi wanita. Hukum bagi wanita agak sedikit besar kerana bukan hukumnya satu saja. Ada 5 hukum bagi wanita. Yang pertama, dibenarkan, mubah, harus hukumnya dipakai, iaitu ketika wanita tadi memakai wangian di dalam rumahnya. Hukumnya mubah. Kedua, hukumnya sunnah, iaitu dipakai di hadapan suaminya. Syaratnya suaminya lah, bukan boyfriend ya. Suaminya. Yang ketiga, hukumnya wajib. Bila hukum berwangian ni wajib? Ketika diperintahkan oleh suaminya. Kalau suami perintahkan, hukumnya wajib. Yang keempat, hukumnya makruh, iaitu menggunakan minyak wangi kaum lelaki. Minyak wangi itu khas untuk lelaki. Dipakai wangian tersebut, hukumnya makruh. Yang kelima, hukumnya haram. Bila minyak wangi dipakai oleh wanita jadi haram ketika memakai dan kemudian keluar daripada rumah sehingga dicium aromanya oleh lelaki. Baik, macam mana kita faham masalah ni? Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, ayyuma imra'atin ista'tara. Kata Nabi, mana-mana wanita yang berwangi-wangian, summa marrat 'alal qaumi, kemudian dia melalui satu kaum, liyajidu rihaha, untuk didapatkan baunya, fahiya zaniyatun. Hadis Nabi ini halus. Nabi tidak mengharamkan wanita memakai wangian secara mutlak. Nabi mengatakan liyajidu rihaha. Jadi tujuan berwangi-wangian tadi adalah untuk dihidu baunya. Karena kita dah sebut tadi, wangian yang dipakai oleh wanita, kata Nabi SAW, tibun nisa ialah ma qafiya rihuhu, dan kemudian yang zahara launuhu, zahara launuhu wa qafiya rihuhu, yang warnanya terang, baunya kurang. Bermaksud ada bau. Jadi bukanlah wanita tadi tidak berbau langsung, maksudnya dia berbau tetapi tidak menyebabkan tujuan memakai wangian tersebut adalah untuk yajidu rihaha, untuk orang lelaki membau hiduan wangian pada tubuhnya. Jadi kalau dia memakai dengan tujuan untuk menghilangkan apa yang ada pada tubuh badannya dengan wangian yang tidak melampau, maksudnya
tidak menyebabkan semua mata memandang kepada wangian yang dipakai olehnya. Biasa, dia lalu. Seperti mana seorang yang keluar daripada tandas dan memakai sabun pada tubuhnya, bau badannya akan berbau dengan wangian sabun tersebut. Tapi tidaklah terlalu menarik seperti mana tarikan yang dipakai dengan minyak wangi yang terlalu wangi. Maksudnya. Jadi boleh dipakai tapi dengan kadar yang sedikit yang menghilangkan bau tubuh badannya. Itu dibenarkan, tidak ada masalah. Tapi kalau melebihi perkara tersebut sehingga menyebabkan tujuannya liyajidu riha. Ni ta'lil. Haram tadi adalah kerana liyajidu riha. Jadi ista'tarat dan kemudian marrat bainar rijal. Dia lalu di kalangan lelaki, tujuan dia untuk apa? Yajidu riha. Maka kalau dibetulkan niat tersebut tidak dengan tujuan tadi dan bukan wangiannya tadi yang melampau, maka tidak diharamkan bagi wanita tadi memakainya. Tapi kalau ini tidak dilaksanakan, maka hukumnya adalah haram, dan ini perlu diberi perhatian sehingga disebut oleh Nabi SAW, ayyuma imra'atin tatayyabat, mana-mana wanita yang berwangi-wangian, thumma qarajat ilal masjidi, kemudian dia keluar ke masjid, liyujada rihuha. Tu sekali lagi Nabi sebut, untuk dihidu baunya. Maksudnya dia keluar, memang tujuan dia berwangi-wangian untuk dipandang kepadanya. Kalau dengan tujuan tersebut, lam yuqbal minha salatun, tidak diterima solatnya tadi, hatta taghtasila ightisalaha minal janabah, sehingga dia mandi seperti mandi janabah. Seolah-olah dia kena buang betul bauan tadi pada tubuhnya. Sebab tu sebahagian lagi para ulama, Al-Imam Abu Bakar bin Abdul Rahman Ibnu Shihabuddin radhiyallahu anhu mengatakan, wa man takun bainar rijali masyiyah, sesiapa yang berjalan, wanita yang berjalan di depan lelaki, bitibi, dengan wangian, dengan makna tujuannya untuk dipandang kepada dirinya, fahiya fil hadisi zaniyah, maka dalam hadis dia disebut sebagai penzina. Jadi larangan ini bukanlah dengan maksud kalau kita melihat wanita kita lalu, dan wanita tadi pun tidak berniat untuk lalu depan orang lelaki pun. Tapi kerana dia pergi ke pasar raya beli barang, dan memang ada orang lelaki kat situ, bukan tujuan dia pun untuk lalu depan lelaki. Dan dia berwangi-wangian tadi untuk menghilangkan tubuh badannya saja, bau tubuhnya, dan bukan dengan wangian yang kita sebutkan tadi, dengan yang terlalu wangi. Maka kalau dia lalu, orang terbau juga bauan tadi. Itu bukan dengan jalan yang jauh. Kalau kita dekat dengan dia, bau kita bau, maka tidaklah dihukumkan haram pada ketika tersebut. Jadi adab-adab ini perlu diambil perhatian. Berwangi-wangian dibenarkan dalam syarak, tapi punya had yang telah ditetapkan. Maka seorang tadi dikira mengikuti sunnah ketika dia mengikuti adab-adab ini. Dan moga-moga kita dapat beramal dengannya, insya-Allah taala. Alhamdulillah. Baik, itu pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul di atas perkongsian daripada seawal tadi sampailah ke akhir nanti, insya-Allah. Jadi mungkin sedikit rumusan daripada Tuan Syekh sebelum kita nak menutup rancangan kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi perwangi-wangian dan juga segala bentuk sunnah baginda Nabi SAW ini ditunjukkan oleh Nabi adalah untuk kebaikan dan juga kemaslahatan kita semua. Dan jangan ditinggalkan walau sedikit perkara. Ambil yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan lakukan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah dengan niat mengikuti Rasulullah, ini akan mendapatkan pahala yang besar. Dan sebagai faedah, baginda Nabi SAW juga menyukai dengan bunga-bungaan yang wangi, dan juga Nabi menyukai bunga inai yang berbau wangi. Dan ini menunjukkan bahawa seseorang yang indah hatinya, maka dia akan menyukai dengan perkara-perkara yang baik yang ada di kelilingnya. Jadi begitulah kita dengan akuan, dengan alam ini perlu melihat perkara tersebut, kerana al-zahir, kata para ulama, unwanul batin. Zahir kita ini adalah alamat kepada batin kita. Kalau indah, indahlah dalamannya, insya-Allah taala. Moga-moga kita indah sampai ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul Abdul Nasir, yang mana Mudir Zawiyah Nasriyah, juga merupakan fellow Nadwah Ulama dan Intelektual Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ada topik menarik akan dibawa untuk anda semua yang pasti juga saya nak kongsikan. Kita tahu semua bahawa Rasulullah SAW bukan sahaja membawa wahyu dan juga risalah, tetapi juga meninggalkan kepada kita satu cara hidup, gaya hidup yang penuh kasih sayang, adab, kebersihan, kejujuran dan juga akhlak yang tinggi. Jadi setiap sunnah baginda walau tampak kecil menyimpan hikmah yang luar
luar biasa. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik lagi insya-Allah. Jadi kepada anda semua, jangan lupa saksikan kami setiap hari Jumaat 12.15 tengah hari dalam rancangan Jom Ikut Sunnah terbitan Azfarul Razi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.